tak jarang daripada kaum muslimin yang hari ini dah mengenal sunnah tapi hujung-hujungnya berpecah. Pecah itu bukan kerana masalah umur khilafiyah, tetapi kerana apa? Kerana niat yang dah mula berbeza. Niat yang dah mula terpesong. Ada yang mungkin kerana lillah, ada yang kerana lidunia. Apabila kerana lillah, maka tak akan ada perpecahan. Tapi kerana lidunia, kerana nak dituakan, kerana nak dihormati, kerana nak ditakzimkan, maka inilah yang berlakunya perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka kita tengok, ada kaum muslimin yang dahulunya semasa sedikit, orang-orang sunnah yang semasa sedikit, mereka bersatu. Tapi ketika dah mula ramai, ada yang berpecah sebelah A, sebelah C, sebelah D, dan akhirnya mereka membuat masjid-masjid yang berbeza, dan apabila seorang ustaz mengaji di sini, tak boleh mengajar di tempat yang lain. Begitu sebaliknya. Dan ini di antara apa? Di antara tipu daya syaitan. Kerana syaitan akan menggoda kita dari pelbagai arah. Oleh sebab itu, kita kena sedar, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh bagimu, maka jadikan ia sebagai musuh. Jangan jadikan ia sebagai sahabat. Jangan bagi celah kepada syaitan untuk menggelincirkan kita. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita mati di atas jalan yang hak ini.